Series ke parallel? Current sama ke kena tambah? Ini adalah soalan yang mengganggu manusia sejagat. Awak ambil je pen awak. Kita akan start daripada mana yang boleh diselesaikan dulu. Contohlah saya tak akan start dekat depan ni sebab saya nak combinekan dia dengan siapa. Kalau saya combinekan dia dengan sini, lepas tu yang belakang ni macam mana? So disebabkan itulah saya akan combinekan ni dengan ni dulu. Dan tak ada apa-apa dah kat belakang ni yang saya kena consider. Okay, contoh dekat yang diagonal macam ni. Ambil pen awak lalukan dekat 7 ohm dengan 3 ohm. Ada tak pecahan current tu? Tak ada kan? Current tak berpecah. Jadi diorang ni series. So current diorang sama. Okay, tapi bila kita sampai kat sini, current ni akan berpecah. 3 jalan. Maksudnya current kat sini tak sama dengan current kat sini, tak sama dengan current kat sini. Jadi itu apa? Itu adalah parallel. Okay, potential divider awak ada 2 resistor. Kalau awak lalukan awak punya pen ni, dia akan lalu straight je antara 2 resistor tu. Jadi diorang ni dipasang secara series, current diorang sama. Yang ini adalah voltmeter. Voltmeter memang akan dipasang secara parallel dengan resistor ni. Tapi antara resistor ni dengan ni, diorang adalah series. Konsep yang sama kita boleh guna untuk capacitance walaupun tak berapa tepat lah Tapi tak apa. Awak bayangkan charge tu kan. Charge tu akan split 2. Bila charge tu split 2, dan maksudnya charge dekat sini tak sama dengan charge kat sini. Jadi diorang ni parallel. Tapi bila diorang dah combine, awak lalukan diorang akan lalu sama je satu jalan. Yang ni dengan ni adalah series. Jadi charge diorang akan sama. Lepas tu bila awak lalu lagi, ada lagi 2 jalan. So bila ada jumpa je simpang, then dia adalah parallel. Kita ada charge, dia akan chargekan kapasitor 1, charge yang sama akan charge kapasitor 2. Jadi C1 dengan C2 ni adalah series dan charge diorang adalah charge yang sama sebab diorang series.